Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So dalam video kali ni aku akan buat benda yang lain daripada yang lain yang tak pernah ada dekat channel ni. So aku nak buat makeup simple menggunakan barang-barang yang aku beli. Tak sikit tak banyak, so korang boleh tengok lah, mana tahu korang berminat dengan makeup ni, so korang boleh follow. Okay, so stay tuned. So first kali kita kena prep muka kita. So aku prep dengan aku prep dengan Zero Pores daripada O2O. Benda ni viral juga dulu. So letak sikit. Banyak tu. Lepas tu kita letaklah as kita boleh guna dia as primer. So korang letak je mana yang korang nak. Kalau korang nak keluar, pakai sunscreen, okay? Tapi sebab aku tak keluar, so kita tak pakailah sunscreen. Hai. Okay, so first of all kita akan buat eyebrow dulu. So first kali aku akan buat eyebrow sementara primer tu nak set dan sunscreen tu nak set. So aku akan pakai Queen Bella brow gel. So korang boleh beli ni dekat Shopee. Sebenarnya boleh lukis tapi I is lazy. So kita brow cara je. Sebab malas nak lukis-lukis, malas nak conceal. Kita dah jadi mak-mak kan, kita nak laju je. So kita buat macam ni je. Sebab ni yang paling laju. Okay. Next. Lepas tu, sementara brow tu set, kita boleh pakai foundation. So, aku nak tunjuk ke korang. Tada! Okay, so ini produk baru daripada Alpha. Aku rasa baru lah. Aku beli dalam live. So, aku beli colour medium. Coat medium. So, kalau korang nak beli, korang boleh cari TikTok Alpha. So, korang akan nampak lah dia akan jual benda ni. Okay? Dengan harga yang aku letak tu sangat-sangat berbaloi lah. So, ini colour medium. Korang tengok dia punya packaging nampak sangat eksklusif dan sangat ada rich vibe gitu. Okay, so korang ada dua cara. Korang boleh pakai jari ataupun korang boleh pakai spine. Ataupun korang boleh pakai, lagi satu cara boleh pakai berus. Tapi sebab aku nak effect dia nampak full coverage, so aku akan guna tangan dulu and then kita akan blend pakai spine. Okay, so aku suka buat macam ni. Macam nak activatekan dia. Macam tu. Lepas tu, korang letak dekat muka. Ratakan dulu. Okay, foundation balm ni dia medium coverage. So, sesiapa yang macam kalau korang nak pergi kerja kan, nak pergi ambil anak balik sekolah ke, so foundation ni sangat-sangat sesuai lah. Sebab dia memudahkan kerja. Okay, macam tu. Okay, sebab aku ada dark circle yang teruk, so kita letak sikit bawah ni. Letak banyak sikit. Okay, lepas tu aku akan ambil so biasanya aku akan pakai puff. So kalau korang pernah nampak puff ni yang aku pernah buat dalam haul video sebelum ni, okay, aku suka pakai dia kering. Kalau korang suka basah, korang boleh pakai basah. Okay, so kita blend. Kita coverage tu. Coverage dia medium coverage, light to medium coverage. Kalau korang nak, korang boleh tambah lagi. Ini bukan moisturizer tau, so korang kena setkan dia dengan powder nanti. Kita dah blend. Make sure dia betul blend. So, sementara dia nak set tu, aku akan setkan dia dengan setting spray supaya makeup kita tahan lebih lama. Kita spray. Okay, bagi dia meresap. Sementara nak bagi meresap tu, kita boleh buat mata dulu, bahagian mata. So, untuk bahagian mata,
Aku akan pakai eyeliner and mascara. Untuk eyeliner and mascara, aku ada beli 2 benda baru. So, satu aku beli dekat CKB semalam, Yunas punya mascara. And satu lagi, aku beli dekat TikTok Shop. Yang ni aku beli mascara dekat TikTok Shop. So, kita buka dulu. Katanya mascara ni waterproof. Dan senang remove. So, ni packaging dia. Kalau korang buka atas ni, korang akan nampak mascara ni. Wow. Full and flat. It's giving macam international brand tu, tapi aku tak ingat nama dia apa, tapi dia ada vibe-vibe. Okay. And satu lagi, eyeliner. So, aku ambil kod 02. Tiba anak aku mengamuk pula dalam ni. So, kenalah voice over. So, packaging dia rasa berat dan eksklusif. Rasa mahal lah, senang cerita. Okay, so sebelum kita lupa, kita pakai dulu loose powder sebelum kita buat benda lain lah. Sebab nanti makeup tu crack, jadi tak cantik lah. So, kita pakai. So, sebelum kita nak pakai eyeliner and mascara tu, kita pakai dulu loose powder. Sebab nanti makeup kita jadi tak cantik lah kalau kita tak set kan. So, yang paling penting kita set bawah mata, atas mata, lepas tu dekat dagu, tempat-tempat yang kita senang crack lah. Dekat celah hidung. Tu semua kita kena letak lebih supaya makeup tu tak crack dan nampak cantik. Finishing dia matte dan bedak dia sangat-sangat halus lah. So, nampak cantik finishing tu. Okay, so kita ratakan. Ambil lagi, tapik lagi. Ratakan seluruh muka. Biar macam tepung komak sikit. Okay, letak banyak-banyak. Lepas tu, ratakan yang mana foundation lupa nak rata tadi tu. Memang nampak agak tebal at first, tapi kejap lagi kita akan buang excess ni, excess powder ni. So, kita akan pakai eyeliner. Eyeliner ni colour dark brown. Macam ni tip dia. Okay. So, kita buat eyeliner. Ikut korang lah, korang nak yang wing panjang ke pendek ke. For me, aku ikut hari tersebut lah. Kalau aku nak panjang, aku buat panjang. This failed to impress me because I'm a fan of eyeliner and dia sangat-sangatlah weak. Tak keluar apa-apa pun walaupun aku shade banyak kali. Lepas tu dah conteng banyak kali pun tak keluar sangat. So ni je yang aku dapat. So don't buy this, okay? Nampak tak? Don't buy this. Seriously. Not worth it. Okay, so kita akan curl our lashes.
Okey, lepas tu kita buang excess powder tu sebab takut berlebihan sangat and terlalu banyak. Kan orang tepuk muka kau berdebu kan, jerebu terus KL ni ha. Okey, so kita buang excess powder tu. Lepas tu kita pakai mascara. So ni lah rupa berus dia, bristles dia. So bristles dia bagi aku just nice lah. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Dia sedang-sedang. And dia tarik kita punya lashes tu daripada akar. So itu yang best lah. Okay, so tadi tu first coat, ini second coat. Aku memang suka pakai mascara banyak-banyak. Jadinya aku nampak agak psikopat dekat situ sebab aku kadang-kadang tak tengok pun cermin. Aku main pakai je. Lepas tu muka macam gembira sebab mascara tu dia menjadi. Nampak tu. Aku tak tahulah kenapa aku bazirkan duit aku beli benda ni. Sebab sangat-sangat membazir. Macam hari tu, masa dalam haul video tu, aku swatch pakai tangan elok je. Tiba-tiba pakai berus tak keluar apa-apa. Macam halimunan. Tiba-tiba, like, tak nampak apa-apa pula dekat pipi aku ni ha. In real life pun tak nampak. So, janganlah bazirkan duit korang beli yang ni. Pening kepala aku. Kau tengok anak aku. Kejap masuk frame, kejap keluar frame. Kejap panggil aku. Aku pun dah tak tahu dah. Lepas tu menangis. Aku jadi pening. Dengan blushernya tak keluar. Dah banyak kali dah aku tontonnya muka aku, hidung aku, dagu aku. Tak keluar-keluar juga. Lepas tu aku pun pelik. Last aku pakai blusher yang aku beli hari tu. Yang aku sayang kononnya nak tonyoh tu. Tengok aku tonyoh. Kemain kuat lagi. Lepas tu kau letaklah kat pipi. Nampak tak? Dia tiba-tiba macam shiny, glowing gitu kan. Dia bagi efek macam kita berseri. Gitu. Barulah nampak hidup sikit. No. Tadi tu nampak macam main hidup aje. Okay, so ni kita letak dekat hidung juga, dekat dagu. Bagi dia macam balance lah. So kau nampak macam cute-cute gitu kan. Macam anak dara gitu. Gitu. Okay, so lipstick ni aku sangat-sangat love ya. Sebab dia sangat lightweight. Lepas tu packaging dia eksklusif tu, nampak macam mahal tapi sebenarnya tak adalah mahal sangat. Korang tengok nampak tak? Dia macam merah macam tu, nampak eksklusif, nampak mahal kan. Okay, so ni colour dia. Tengok satu swipe je guys, pigmented gila. Lepas tu aku memang suka pakai lipstick buat macam macam tu kan. Sebab aku suka bila dia overline dekat bibir tau. Aku tak suka bila dia ikut ngam-ngam kat bibir aku. Aku rasa macam patung. Harga before discount macam nak meninggal nak bayar. Takkanlah nak beli satu lipstick RM57. Fikir-fikir sikit lah. Kita ni kalau nak membazir, kita membazir dengan benda yang betul lah. Contohnya macam ada sale ke, baru kita boleh beli. Macam aku. Aku beli ni time sale. So jadinya RM28. Bila dah jadi RM28, aku ni siap tanya cashier tu. Dik, betul ke yang ni ada diskaun? Suruh dia scan sebab tak percaya. Kau tengok tu colour dia. Very very nice ya. Dia tak melekit. Dia very lightweight. And aku suka the fact yang dia buat
kita nampak berseri. This is my ultimate favourite. Okay. Korang tengok harga tu, sebatang lipstick hanya RM10. And aku beli masa live. Spray setting spray untuk kali terakhir, untuk lock makeup tu. So this is my ultimate favourite. Aku dah repeat brown skin dah banyak kali dah. Ini kali kedua aku beli, aku grab terus 3. Aku beli masa dalam live and aku dapat harga yang sangat-sangat murah dan berbaloi. So korang tengok botol dia walaupun kecil tapi dalam dia banyak tau. Lepas tu aku kan tak keluar sangat, jadinya memang lipstick aku tak habis-habis. Aku akan buang kalau dah expired saja. Itu pun kalau aku nak buang. Kalau aku tak buang, aku pakai je lah. Selagi tak memudaratkan. Tapi jangan tiru kat sini. Ini atas risiko diri masing-masing. Ini colour Thailand. Lawa ke tidak? Cantik ke tidak? So, yang ini kot Singapore. Actually, aku macam ragu-ragu tau nak ambil yang Singapore ni bila aku tengok swatches tu. Tapi aku macam, what the hell, ambil je lah. Kak Jaja kata, kalau time sale, janganlah ambil satu, ambillah lebih. Aku pun ambil lah 3. Aku pun tak tahulah macam mana explain. So, ini kot Singapore. So, kalau korang perasan, lip matte ni kan, dia jenis yang macam ringan tau. Dia tak macam lip matte Anas. Kalau Anas dia rasa macam melekit kat bibir tau. Dia rasa macam berat. Aku tak tahulah kalau aku saja ke atau orang lain. Tapi itu yang aku rasa lah. Okay. So, korang tengok lawa ke tidak? Engkau pula lawa macam mana? So, ini kod Mayang. Mayang ni aku kurang suka sikit sebab masa Kak Jaja pakai, aku nampak dia macam lawa je. Ke sebab dia tan skin. Bila fair skin pakai, dia nampak macam merun-merun, deep merun macam tu tau. Dia macam merah hati macam tu. Tapi dia akan buat muka kita nampak nampak berseri lah. Nampak cerah. Aku tak apa suka sangat kod ni. Korang rasa macam mana? Okey ke? Okey dah tu je. Selamat bershopping.